Gold bar 1 kilogram emas macam ni harganya sekitar RM100,000 sahaja 10 tahun lepas. Pada waktu tu, harga emas hanyalah sekitar RM100 lebih sahaja per gram. Hari ini, gold bar 1 kilogram yang sama sudah berharga sekitar RM600,000. Jika anda dulu simpan RM100,000 dalam ASB, tabung haji ataupun KWSP selama 10 tahun, adakah anda akan dapat pertambahan simpanan sebanyak ini? Apa yang kita boleh simpulkan dari kenaikan harga gold bar 1 kilogram ini? Pertama, gold bar 1 kilogram ini masih kekal sebagai 1 kilogram walaupun disimpan selama 10 tahun. Tetapi nilai RM100,000 kalau 10 tahun lepas sudah tidak sama dengan hari ini. Dengan RM100,000 sekarang, kita hanya mampu membeli sekitar 150 gram emas sahaja. Kedua, nilai simpanan emas sudah berganda sehingga 6 kali sejak 10 tahun lepas. Ini bermakna mata wang juga sudah jatuh 6 kali ganda. Tuan-puan, ambil pengajaran dan tukarkan sebahagian daripada simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan anda supaya tidak lagi dimakan inflasi. Nak saya bantu untuk mulakan simpanan anda di Public Gold? Anda boleh rujuk pin video di profil saya 5 langkah mudah daftar akaun emas secara percuma atau isi borang sign up untuk saya bimbing anda sebaiknya.